Keselamatan jangan dipolitikkan. Bersih bedal SPRM isu James. Bersatu tarik saman speaker. Amanah rampas semula Puteri Wangsa. Dan polis siasat dakwaan gugat kerajaan. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Raja Nursyirwan Zainal Abidin, menegaskan isu keselamatan negara tidak wajar dijadikan bahan politik, sebaliknya memerlukan kesepakatan bipartisan bagi memastikan kedaulatan Malaysia terus terpelihara daripada pengaruh asing. Beliau berkata masa depan negara ditentukan oleh kerajaan dan rakyat sendiri serta menekankan keperluan memperkukuh kekuatan dalaman agar tidak mudah dimanipulasi kuasa luar yang mengambil kesempatan atas perbezaan ideologi tempatan. Raja Nursyirwan memaklumkan pendekatan kerajaan persekutuan kini merentas sempadan politik termasuk kerjasama MKN dengan kerajaan negeri seperti Kelantan dalam memperkemas kawalan sempadan dan menutup pangkalan haram. Menurut laporan bernama, beliau turut menjelaskan dalam program Bicara Naratif di Radio Televisyen Malaysia bahawa operasi harian MKN penting bagi memastikan rantaian perdagangan dan ekonomi negara kekal stabil walaupun berdepan ketegangan global. Menurut laporan Malaysia Gazette, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih mengecam tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang didakwa menyimpang daripada mandat asal apabila mengeluarkan notis mengesan terhadap James Chai. Bersih mendakwa tindakan menyiarkan notis bersama alamat keluarga James Chai merupakan pendedahan maklumat peribadi secara institusi dan mewujudkan persepsi bersalah sebelum siasatan selesai. Gabungan itu turut membangkitkan kebimbangan bahawa tekanan terhadap individu berkait dengan Rafizi Ramli berlaku ketika bekas menteri itu lantang memperjuangkan reformasi institusi termasuk isu melibatkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Bersih menggesa peletakan jawatan Azam, reformasi proses pelantikan melalui jawatan kuasa pilihan Parlimen serta penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat dakwaan termasuk laporan Bloomberg berkaitan pemilikan saham. Menurut laporan Malaysia Gazette, Parti Pribumi Bersatu Malaysia menarik balik saman terhadap Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berhubung isu kekosongan 5 kerusi Parlimen. Peguam Bersatu Chetan Jasmani memaklumkan keputusan itu dibuat susulan penghakiman Mahkamah Persekutuan Malaysia yang sebelum ini menolak kes serupa membabitkan 4 ahli Parlimen dari Sabah. Mahkamah Tinggi kemudian membatalkan saman tersebut dan mengarahkan Bersatu membayar kos RM10,000 kepada 5 ahli Parlimen termasuk Syed Abu Hussein Hafiz, Azizi Abu Naim, Dr. Zulkafli Hanafi, Zahri Kecik dan Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid. Dalam saman itu, Bersatu berhujah Johari melanggar perkara 49A Perlembagaan Persekutuan apabila enggan mengisytiharkan kerusi kosong selepas 5 wakil rakyat berkenaan menyatakan sokongan kepada pentadbiran Anwar Ibrahim. Menurut laporan Malaysia Gazette, Parti Amanah Negara Johor menegaskan tiada rundingan akan diadakan dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagi PRN Johor. Naib Pengerusi Amanah Johor, Dr. Zuhan Zain memaklumkan parti itu akan menuntut semula kerusi Dun Puteri Wangsa yang sebelum ini dipinjamkan kepada Muda atas dasar kerjasama pilihan raya. Beliau berkata keputusan itu dibuat susulan tindakan Muda menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan pimpinan Anwar yang disifatkan bercanggah dengan semangat kestabilan politik. Pada PRN Johor lalu, pemangku Presiden Muda Amirah Aisyah Abdul Aziz memenangi kerusi Puteri Wangsa dengan majoriti 7,114 undi dalam pertandingan 6 penjuru hasil sokongan Pakatan Harapan. Menurut laporan Malaysia Gazette, Polis Diraja Malaysia telah merakam keterangan seorang individu berhubung dakwaan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan dan mensabotaj kestabilan negara. Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail berkata, individu tersebut hadir secara sukarela selepas laporan polis dibuat dan siasatan kini diperluas kepada 3 atau 4 individu lain. Beliau menjelaskan siasatan melibatkan penelitian menyeluruh termasuk kemungkinan elemen luar negara serta memerlukan analisis terperinci terhadap kenyataan yang dirakam. Dakwaan tersebut timbul susulan laporan mengenai pemilikan saham Azam Baki dan dakwaan firma dari United Kingdom dilantik bagi memberi tekanan kepada SPRM serta Perdana Menteri Anwar Ibrahim.